Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan yang saya hormati. Nama diberi Muhammad Faris Irfan bin Ahmad Johanis dari option PSV 1 Amwilan 2025-2030. Pergi ke taman memetik melati, bunga disusun di tepi halaman. Jika ilmu ingin diberkati, izinkan saya memulakan pembentangan. Jadi, topik pembentangan saya pada hari ini ialah aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia, membentuk guru yang berjiwa pendidik. Hadirin sekalian, pendidikan merupakan asas utama dalam pembangunan sesebuah negara. Melalui sistem pendidikan yang berkualiti, negara kita mampu untuk melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran, berakhlak mulia serta mampu menghadapi cabaran dunia global. Dalam konteks Malaysia, sistem pendidikan sentiasa mengalami perubahan dan juga penambahbaikan bagi memastikan ia relevan dengan keperluan semasa. Oleh itu, aspirasi dan hala tuju pendidikan negara kita memainkan peranan yang amat penting dalam menentukan arah perkembangan pendidikan serta peranan guru sebagai ejen utama dalam proses pembentukan generasi masa hadapan. Seterusnya, saya akan masuk kepada konsep pendidikan di Malaysia. Jadi, pendidikan di Malaysia ini berasaskan falsafah pendidikan kebangsaan ataupun lebih dikenali sebagai FPK yang menekankan pembangunan insan secara menyeluruh dan juga bersepadu. Jadi, FPK ini menyatakan bahawa pendidikan bertujuan untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan bukan hanya tertumpu kepada pencapaian akademik semata-mata, tetapi juga kepada pembentukan sasiah, nilai moral dan juga jati diri pelajar. Jadi, melalui sistem pendidikan yang berkesan, murid bukan sahaja memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu untuk membangunkan kemahiran berfikir, kemahiran sosial dan juga nilai kemanusiaan yang tinggi. Jadi, di sinilah di mana peranan guru menjadi sangat penting, kerana guru merupakan individu yang berinteraksi secara langsung dengan murid di dalam kelas. Seterusnya, saya akan masuk kepada aspirasi pendidikan Malaysia. Jadi, aspirasi pendidikan Malaysia ini ia merujuk kepada matlamat dan juga harapan negara kita terhadap sistem pendidikan bagi melahirkan generasi masa hadapan yang berkualiti. Antara aspirasi utama pendidikan Malaysia, yang pertama ialah bagi melahirkan murid yang berpengetahuan yang luas. Sistem pendidikan perlulah memastikan murid memperoleh ilmu yang mencukupi dalam pelbagai bidang, sebagai contoh sains, teknologi, bahasa dan juga ilmu kemanusiaan. Jadi, pengetahuan ini amatlah penting supaya murid mampu memahami dunia di sekeliling mereka serta dapat membuat keputusan yang bijak dalam kehidupan. Seterusnya ialah membentuk kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi, pendidikan masa kini tidak lagi hanya menekankan mengenai hafalan semata-mata, tetapi juga memberikan fokus kepada kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan juga inovatif.
Jadi murid perlulah digalakkan untuk bertanya soalan, menyelesaikan masalah dan juga menghasilkan idea yang baharu. Jadi murid juga perlulah diberikan aktiviti secara hands-on agar pengalaman yang didapatkan oleh mereka melekat di minda. Seterusnya ialah membentuk nilai dan sasiah yang baik. Pendidikan juga bertujuan membentuk individu yang mempunyai nilai murni serta kejujuran, tanggungjawab, disiplin dan juga rasa hormat yang tinggi. Jadi nilai-nilai ini penting untuk membentuk masyarakat yang harmoni dan juga beretika. Selanjutnya ialah melahirkan murid yang mempunyai identiti nasional. Jadi sistem pendidikan di negara kita ini ia amat memainkan peranan yang sangat penting dalam memupuk semangat patriotisme dan cinta akan negara di dalam hati murid. Jadi melalui pendidikan, murid dididik untuk menghargai kepelbagaian budaya serta mengamalkan semangat perpaduan dalam masyarakat. Seterusnya, saya akan masuk kepada hala 7 pendidikan di Malaysia. Jadi, hala 7 pendidikan Malaysia ini ia memberikan fokus utama kepada usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan agar sistem pendidikan di negara kita setaraf ataupun sebanding dengan sistem pendidikan di peringkat antarabangsa. Hal ini mempunyai beberapa aspek penting dalam hala 7 pendidikan negara kita. Yang pertama ialah penggunaan teknologi dalam pendidikan. Hadirin sekalian, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara pembelajaran yang dijalankan di sekolah. Guru kini digalakkan menggunakan teknologi seperti video pembelajaran, animasi, infografik dan juga aplikasi digital. Jadi hal ini digunakan bagi menjadikan pembelajaran di dalam kelas lebih menarik dan juga berkesan. Jadi penggunaan teknologi ini juga membantu murid untuk memahami konsep pembelajaran dengan lebih mudah. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap murid mempunyai tahap penguasaan yang berbeza dan juga kaedah yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu ilmu kepada murid itu perlulah berdasarkan tahap pembelajaran mereka agar ilmu yang disampaikan lebih mudah masuk ke dalam minda. Seterusnya ialah pembelajaran berpusatkan murid. Jadi, kaedah pembelajaran moden ini memberikan penekanan kepada penglibatan aktif murid dalam proses pembelajaran. Jadi, murid sekarang bukan sekadar hanya mendengarkan penerangan guru di dalam kelas, tetapi mereka juga turut terlibat dalam aktiviti seperti perbincangan, projek dan juga pembelajaran kolaboratif dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi, pendekatan ini membantu murid untuk membina pemahaman yang lebih mendalam terhadap sesuatu topik itu. Selanjutnya ialah pendidikan yang inklusif. Jadi, sistem pendidikan juga memberikan perhatian kepada semua murid, tidak kiralah apa jua latar belakang mereka, kebolehan mereka dan juga keupayaan mereka. Hal ini juga termasuk murid yang berkeperluan khas yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan keperluan mereka. Seterusnya, saya akan masuk kepada konsep guru berjiwa pendidik. Jadi, guru berjiwa pendidik ini ia merujuk kepada guru yang bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga mendidik dengan penuh dedikasi, keikhlasan dan juga tanggungjawab. Bukan sekadar pergi ke sekolah untuk mencukupkan masa kerjanya. Jadi, seorang guru yang berjiwa pendidik ini mempunyai beberapa ciri yang amat penting yang perlu kita ketahui.
Yang pertama ialah dedikasi terhadap tugas. Guru yang berjiwa pendidik sentiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada murid mereka, kerana mereka tidak hanya mengajar untuk memenuhi tanggungjawab, tetapi benar-benar ingin melihat murid mereka berjaya di masa hadapan. Selain itu, kreatif dan inovatif. Jadi guru perlulah sentiasa mencari pelbagai cara ataupun apa jua cara yang baharu untuk menjadikan pembelajaran di dalam kelas lebih menarik dan juga berkesan. Contohnya dengan menggunakan teknologi digital, video pembelajaran ataupun aktiviti interaksi dalam kelas. Sebagai contoh, guru dapat menggunakan aplikasi seperti Quizizz, di mana murid dapat menjawab soalan dengan menekan pelbagai jenis jawapan yang tersediakan di dalam aplikasi tersebut. Seterusnya ialah menjadi contoh teladan. Jadi guru ini ia juga berperanan sebagai model kepada murid, kerana sikap, tingkah laku dan juga nilai yang ditunjukkan oleh guru akan mempengaruhi perkembangan sasiah murid. Jadi murid ini dapat diibaratkan seperti sehelai kain putih di mana gurulah mencorakkannya. Seterusnya, saya akan masuk kepada implikasi aspirasi pendidikan kepada guru. Jadi, aspirasi dan juga hala tuju pendidikan di dalam negara kita memberikan beberapa implikasi yang penting kepada peranan guru. Yang pertama ialah guru perlulah menguasai teknologi. Dalam era digital ini, guru perlu mahir menggunakan teknologi bagi menyokong proses pembelajaran di dalam kelas, kerana ia termasuk dalam penggunaan platform seperti pembelajaran digital, video pembelajaran dan juga bahan interaktif. Seterusnya ialah guru perlu sentiasa meningkatkan kemahiran diri. Dalam dunia pendidikan kini, pendidikan sentiasa berubah. Oleh itu, guru perlulah sentiasa meningkatkan pengetahuan, kemahiran melalui kursus, latihan dan pembelajaran yang berterusan. Jadi, kita janganlah berhenti belajar, tidak kiralah umur kita sudah tua ataupun muda. Selanjutnya ialah guru sebagai pembimbing. Jadi, selain mengajar, guru juga berperanan sebagai pembimbing yang membantu murid untuk membina keyakinan diri, kemahiran sosial, serta nilai murni. Seterusnya, saya akan masuk kepada kepentingan guru dalam sistem pendidikan. Jadi, guru ini menjadi tunjang utama dalam sistem pendidikan di dalam negara kita. Walaupun kurikulum, teknologi dan kemudahan pendidikan sentiasa berubah, peranan guru tetaplah penting dalam memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lebih berkesan. Jadi guru bukan sahaja menyampaikan ilmu di dalam kelas, tetapi juga membentuk masa hadapan generasi muda. Oleh itu, guru perlulah mempunyai jiwa pendidik yang mampu memberikan impak yang besar kepada perkembangan murid dan juga pembangunan negara. Kesimpulannya, hadirin sekalian, sebagai penutup tirai, dapat saya simpulkan bahawa aspirasi dan juga hala tuju pendidikan Malaysia bertujuan untuk melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran serta mempunyai nilai dan sasiah yang tinggi. Jadi dalam mencapai matlamat ini, peranan guru amatlah penting,
kerana guru ini merupakan individu yang membimbing murid dalam proses pembelajaran dan juga pembentukan sasiah. Oleh itu, guru perlulah memiliki jiwa pendidik yang penuh dedikasi, kreativiti dan keikhlasan dalam melaksanakan tugas mereka. Jadi dengan adanya guru yang berjiwa pendidik ini, sistem pendidikan negara kita akan terus berkembang dan mampu melahirkan generasi muda yang berkualiti serta berdaya saing di peringkat global. Sebelum mengakhiri pematangan saya pada hari ini, izinkan saya mendeklamasikan sebuah pantun. Bunga melati mekar di taman, harum baunya di tepi halaman. Sekian sahaja pembentangan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Bagi mengakhiri pematangan saya, sekian, terima kasih.